Saya jumpa satu saluran pembetungan yang penuh dengan buaya berbahaya, ular berbisa dan sejumlah besar senjata haram. Segala macam benda pelik dibuang di sini setiap tahun oleh gangster, penjenayah dan kononnya juga oleh tentera Amerika Syarikat. Adakah cerita-cerita itu benar? Saya rasa kita patut teroka dan cari jawapannya. Oh ya, saya juga bawa magnet terbesar di dunia. Mana tahu kalau kita jumpa tempat dalam-dalam pembetungan yang saya tak boleh capai. Baiklah, jom kita mulakan. Memulakan pengembaraan hari ini, saya langsung tak tahu apa yang saya akan jumpa. Tempat ini berbau busuk, penuh dengan sampah dan memang sangat susah untuk diterokai. Tapi saya tahu satu perkara. Selalunya lagi susah pengembaraan tu, lagi hebat harta karun yang kita jumpa. Dan saya memang biasa dengan pengembaraan yang susah. Saya pernah cedera dalam pelbagai situasi gila. Dari terjatuh dari air terjun, terkena letupan bom tangan dan malah pernah diserang oleh kawan-kawan saya sendiri lebih dari sekali. Selepas semua itu, saya memang dah belajar betapa tak terduganya hidup ini. Sekarang, longkang ini memang penuh dengan sampah dan barang terbuang. Jadi kita memang kena buka mata betul-betul hari ini kalau nak cari harta karun. Ya Allah, korang, kita baru 5 minit kat sini dan saya rasa saya dah nampak sesuatu yang betul-betul gila kat bawah ni. Ini mungkin senjata api korang. Oh, saya rasa betul. Itu adalah penemuan pertama kita hari ini dan ianya memang senjata api. Ini memang gila. Ini mungkin adalah kali terpantas kami pernah jumpa senjata api di saluran ini. Kami baru saja di sini selama 5 minit. Saya sendiri pun tak pasti jenis senjata api apa ini. Kalau ada sesiapa yang tahu, beritahu saya di ruangan komen di bawah. Tapi ini mungkin bukti bahawa tentera memang membuang senjata di sini. Tapi untuk pastikan, kita kena teruskan penerokaan dan tengok apa lagi yang ada di sini. Kita teruskan. Hanya beberapa langkah saja sebelum kami jumpa satu lagi barang pelik. Wah, okey. Saya rasa kita mungkin ada sesuatu di sini. Korang, apa ni? Oh, saya rasa kita mungkin jumpa beg tangan wanita di sini. Ini memang pasti dibuang oleh penjenayah yang mencurinya. Maksudnya, mungkin tak ada apa-apa dalam ni. Tapi saya rasa kita patut periksa juga untuk pastikan. Oh, ya berat. Kawan-kawan, mungkin ada barang dalam ni. Memang ada barang dalam ni. Oh, apa ni? Oh, okey. Kita dapat tali pinggang baru yang bergaya. Oh, baunya macam bau longkang yang tipikal. Jadi kita ada satu tali pinggang, banyak lendir. Oh, apa ini? Oh, adakah itu satu tin? Saya rasa itu satu tin penyembur lada. Korang, ia tertulis Polis OC di hadapannya. Saya rasa itu bermaksud ia adalah penyembur lada. Kalau korang pernah tengok saluran saya, rekod saya tak begitu baik bila bab cari penyembur lada. Tapi kali ini, kita akan buat dengan betul. Dan kalau korang tertanya-tanya apa maksudnya, kita akan semburkan ia. Jadi, kenapa saya nak sembur penyembur lada tu? Korang mungkin tanya. Sebab saya ada satu tin penyembur lada, kenapa pula saya tak nak sembur? Okey, saya rasa kita kena goncang dulu sebelum guna. Pusingkan bahagian tombol kecil tu ke posisi menembak dan kemudian... Oh, itu memang hebat. Tengok tu. Oh, okey, tidak. Jangan sembur ke arah angin, kawan-kawan. Saya sembur dan ia terbang balik. Ia terbang balik ke muka saya. Baiklah, kita berdua dah terkena semburan lada. Mari kita tengok apa lagi ada dalam beg ni. Penggunaan produk ini untuk tujuan selain mempertahankan diri adalah satu kesalahan jenayah di bawah undang-undang. Saya mungkin akan masuk penjara. Korang, kita ada sedikit sampah. Sangat bergaya dan... Oh ya Allah, korang. Kita dapat kunci Ferrari. Korang, ini memang gila. Saya tak pernah jumpa kunci kereta sukan sebelum ni. Siapa pun yang punya beg tangan ni, mesti agak kaya. Sebab siapa je yang ada Ferrari? Untuk selebihnya dalam beg tangan ni, saya rasa itu saja. Saya tak nampak banyak benda lain kat sini, jadi jom kita teruskan dan tengok apa lagi yang kita boleh jumpa. Betul-betul dekat dengan beg tangan tadi, saya nampak sesuatu yang sangat berkilat. Sesuatu yang memang tak patut ada dalam longkang. Wah, tengok pisau tu, korang. Benda tu nampak ganas betul. Kenapa ia melengkung macam tu? Rosak ke apa? Okey, saya rasa ia tak rosak. Saya rasa ini cuma pisau yang nampak menakutkan. Mungkin ini senjata tentera ke? Maksud saya, untuk apa lagi rupa dia macam ni? Korang, benda ni memang cool. Kalau ada sesiapa tahu jenis pisau apa ni, beritahu saya di ruangan komen. Tapi jom, kita teruskan cari. Mungkin ada benda menarik lain kat sini. Apa yang sedang berlaku hari ini? Kita baru jalan 5 langkah. Dan saya rasa saya dah jumpa satu lagi senjata api. Tentera AS mesti pernah buang barang kat sini sebab memang tak masuk akal. Maksud saya,
Tengoklah benda ni. Maksud saya, itu memang senjata api kat sini. Jom kita tarik keluar. Oh, tunggu. Apa benda ni? Okey, saya rasa ini senjata api. Tapi macam dah rosak ke? Adakah itu sebab tentera buang benda ni? Separuh senjata api ni hilang, benda ni memang dah musnah. Maksud saya, tengok kau boleh nampak lubang kecil tempat peluru tu. Saya rasa tentera guna benda ni dan mereka buang sebab ia rosak atau apa-apa. Saya memang tak tahu. Kalau awak tahu jenis senjata api apa ni, beritahu saya di ruangan komen seperti biasa. Tapi ini masih lagi satu penemuan yang agak menakutkan. Kita dah jumpa 2 pistol dalam beg tangan. Tapi entah kenapa, saya rasa ini cuma permulaan saja untuk semua benda pelik yang kita akan jumpa hari ini. Jadi, saya dah berjalan selama 20 minit dan saya rasa saya baru nampak benda pelik yang seterusnya. Saya tak pasti lagi, tapi jom kita tengok, nampak tu memang tak patut ada dalam pembetung. Itulah yang kita cari. Sesuatu yang pelik yang tak sepatutnya ada di sini. Saat penentuan, apa ni? Kita ada... Oh, ini jam tangan rupanya. Oh, hebat betul. Jam tangan jenis apa ni? Saya tak pernah nampak macam ni sebelum ni. Nampak macam keluar dari set Happy Meal McDonald's katanya. Recharge Melee Limited Edition di belakang. Apapun benda ni, kalau korang tahu, macam biasa, beritahu saya sebab benda ni nampak gila betul. Apapun benda ni, apa yang kita boleh buat sekarang hanyalah pakai benda ni dan teruskan mencari. Aduh, macam mana orang pakai jam tangan ni? Okey, baiklah. Jom kita teruskan mencari. Apa bendanya ni demi Abraham Lincoln? Adakah tentera dah buang barang kat sini sejak tahun 1776? Apa benda ni sebenarnya? Saya rasa itu menjadikan pistol ketiga untuk hari ini, tapi yang itu macam pistol lanun. Tengok benda tu, oh, ia masih berfungsi, sekurang-kurangnya lebih kurang. Ini mesti rekod pistol paling tua yang pernah dijumpai oleh YouTuber memancing magnet. Maksud saya, apa sebenarnya reka bentuk yang elok macam ni? Saya percaya, awak dah kacau dada saya untuk kali terakhir. Wah, apa benda ni? Saya rasa ada timbunan peluru kat sini. Oh ya, memang betul. Inilah dia. Ada banyak. 3, 4 biji. Oh, itu mungkin dia. Saya hampir pasti. Ini peluru tentera. Maksud saya, tengok saiz dia. Hampir separuh saiz kepala saya. Tunggu, peluru ni akan meletup dalam tangan saya ke? Bila fikir balik, mungkin lebih baik kita tinggalkan saja peluru ni kat sini dan teruskan perlahan-lahan. Saya berjalan lebih jauh ke dalam pembetung sampai saya jumpa cabang baru yang saya belum terokai. Saya tak sangka cabang ni akan mengubah sepenuhnya perjalanan pencarian ini. Baiklah kawan-kawan, kita dah jumpa satu cabang baru dalam pembetung ni dan saya tak tipu. Memang busuk kat sini. Ada banyak sampah dan benda-benda kotor kat sini. Tapi saya perasan ada juga beberapa barang lain. Maksud saya, bila tengok sekeliling, ada sepana kat situ. Dan kita ada, ya Allah, kita jumpa pisau pula. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Bahagian pembetung ni memang berbaloi. Cuba tengok semua barang menarik yang kita jumpa. Sepana ni biasa je. Tapi tengok pisau ni. Saya rasa itu pisau lipat automatik. Korang, ya, memang betul. Tengok tu. Bilah dia memang terkeluar sendiri. Tapi saya rasa dah tak berfungsi lagi. Tapi itu memang pisau lipat automatik betul. Memang menarik. Saya rasa saya tak pernah jumpa benda macam ni sebelum ni. Dan ia nampak mewah, ada pemegang gencian karbon. Benda ni memang bukti jenayah. Sebab pisau lipat memang terkenal dalam kalangan mafia sebab sangat tajam dan menakutkan. Dan saya kena akui, memang betul. Benda ni memang menakutkan. Kita akan simpan benda ni dengan berhati-hati dan teruskan. Sebab mana tahu, mungkin ada lagi benda lain dekat sini. Saya rasa saya nampak corak kamuflaj. Mungkin kita ada satu lagi peralatan tentera kat sini. Apa benda ni? Oh, itu memang betul-betul peralatan tentera. Apa? Oh, itu mil. Saya rasa itu adalah vest. Saya rasa itu seperti vest kalis peluru tentera. Kawan-kawan, ya Allah. Saya bukanlah seorang Navy SEAL. Jadi, saya tak pasti sama ada ini vest kalis peluru sebenar. Ia rasa agak nipis. Tapi benda itu memang peralatan tentera. Saya cuma tengok corak kamuflajnya. Kenapa tentera buang benda ni? Maksud saya, ia nampak seperti vest kalis peluru yang masih elok dan hampir tak digunakan. Maksud saya, hampir tiada calar pun. Dan itu memang luar biasa. Sebab saya jumpa ia dalam pembetung. Patutkah saya cuba pakai di sini? Mari. Okey, mungkin bila fikir balik, saya takkan cuba pakai. Ini memang paling menarik yang kita jumpa hari ini. Tapi saya rasa mesti ada benda menarik lain berdekatan. Jadi jom kita terus cari. Oh, saya dapat sesuatu. Oh, saya dapat 2 benda. Tunggu, apa? Adakah saya sedang kena stroke sekarang?
Apa benda ni? Saya rasa ini macam pelapik lutut tentera lama atau pelapik siku. Dan apa pula yang ini? Oh, tunggu. Saya rasa saya tahu apa benda ni. Saya rasa saya pernah jumpa benda ni sebelum ni. Kali terakhir saya teroka tapak buangan tentera. Yang terakhir saya jumpa macam ni. Ada asid atau sejenis bahan kimia yang membakar saya bila saya buka. Jadi, harap yang ini lain sikit. Oh, okey. Kita dah buka. Oh, saya agak takut. Korang... Oh, tunggu. Apa? Ia benda yang sama? Ya tu. Ini macam, saya tak pasti sama ada ini minyak atau apa. Itu memang gila. Okey, mungkin saya patut berhenti tuang benda tu ya. Saya tak tahu tentera guna ini untuk apa. Tapi 2 kali saya jumpa benda ni, semuanya ada bahan kimia pelik dalamnya. Kalau ada sesiapa tahu apa benda ni, tolong beritahu saya di ruangan komen sebab jari saya rasa pedih. Okey, hasil tak buruk juga. Saya dapat pelapik lutut tentera dan 12 penyakit biokejuruteraan, jumpa 2 lagi barang tentera yang pasti. Saya makin yakin kami semakin dekat dengan punca semua benda ni datang. Dan memandangkan kali terakhir saya teroka tempat buangan tentera, saya jumpa misingan. Tak dapat nak jangka apa lagi benda lain yang mungkin ada kat sini. Okey kawan-kawan, saya baru nampak sesuatu dan saya tak pasti apa benda tu lagi, tapi apapun ia sangat besar. Apa benda tu? Ya Allah, itu topi keledar tentera. Memang betul, itulah bendanya. Ini topi keledar tentera. Wow, tengok benda ni, memang senang nak tahu kenapa mereka buang. Ia memang rosak teruk. Dan saya maksudkan secara literal, nampak macam pernah terbakar. Sekarang, saya pernah jumpa topi keledar tentera sebelum ini, tapi saya tak pernah jumpa jenis yang spesifik ini. Jenis ini sebenarnya diperbuat daripada bahan yang dikenali sebagai Kevlar. Kevlar ialah bahan yang sama digunakan untuk membuat jaket kalis peluru. Jadi, kononnya, topi keledar ini juga kalis peluru. Dan bila pertama kali tengok topi keledar macam ni, saya memang teringin nak uji sekuat mana ia sebenarnya. Mula-mula, saya akan cuba pijak atasnya dan tengok sama ada ia boleh menampung berat badan saya atau tidak. Berat saya 140 pound. Wah, okey, benda ni memang kuat. Sekarang, mereka kata benda ni kalis peluru. Tapi soalan sebenar, adakah ini bukti konkret? Ya, saya rasa itu memang bukti yang kukuh. Sebelum kita teruskan ke dalam pembetung, pastikan korang like, subscribe dan aktifkan notifikasi supaya korang tak terlepas satu pun pengembaraan gila saya. Di mana itu? Jom kita cari lagi. Semasa saya semakin hampir ke hujung pembetung, saya dapati diri saya berhadapan dengan mulut pembetung yang besar dan dalam. Dari mana agaknya semua barang pelik ni datang? Tapi nasib baik untuk saya bawa alat yang sesuai untuk kerja ni. Baiklah korang, saya rasa saya dah sampai ke tempat semua senjata ni keluar. Saya rasa semua barang ni hanyut keluar dari terowong di belakang saya dan malangnya ia terlalu dalam untuk saya masuk dan cari barang. Tapi sebab itulah mereka cipta magnet terbesar di dunia. Jadi kita akan hantar alat ni ke bawah sana dan tengok apa yang kita boleh jumpa, baling magnet ke dalam air. Berkali-kali, hanya beberapa kali baling saja sebelum kita buat penemuan besar yang pertama. Saya rasa kita baru dapat sepucuk pistol. Saya nampak benda tu sekejap tadi. Tapi mungkin itu memang pistol. Korang, baiklah. Saat penentuan. Saya gila ke? Oh, betul lah. Korang, itu penemuan pertama kita di sini. Itu memang revolver. Benda ni memang lama sangat. Tengok pemegang kayu dia dan semuanya. Keadaan dia masih agak baik. Saya rasa benda ni tak lama sangat kat bawah tu. Maksudnya, mungkin ada orang buang benda ni kat sini beberapa bulan lepas. Tengok pada keadaan dia. Dan nasib baik, saya juga rasa tak ada peluru dalam ni. Tapi itu tetap menakutkan dan juga petanda baik untuk apa yang akan datang. Apa ni? Ada macam tuil kecil. Ni macam pemegang kecil ke untuk pegang dia? Oh, memang menarik betul. Saya tak tahu tu untuk apa, tapi memang ada tuil pelik kat situ. Kalau korang tahu pistol jenis apa ni, atau tuil kecil ni untuk apa, beritahu saya kat ruangan komen. Tapi, jom kita masukkan balik magnet dalam air dan harap-harap jumpa satu lagi. Baiklah, magnet. Jangan hampakan aku sekarang. Wah, itu balingan yang sempurna. Jadi, mari kita harap kita dapat harta karun. Ada sedikit rintangan. Okey, mungkin ada sesuatu di sini. Itu memang menakjubkan. Harap-harap ia senjata api lagi. Tolonglah. Benda tu memang betul-betul tersekat kat situ. Ayuh, dia dah nak keluar. Kita hampir dapatkannya. Kita dapat sesuatu. Kita dapat 2 benda. Apa benda ni kawan-kawan? Kita dapat sekeping logam macam besi tertulang dan itu peluru berpandu ke? Saya tak pasti apa benda ni. Mari kita tengok kalau kita boleh tanggalkan benda ni tanpa meletupkan diri kita. Alamak, tengok benda tu. Besar betul. Saya tak nak pegang benda ni terlalu dekat dengan muka saya, tapi itu sama ada macam peluru berpandu berisi bahan letupan atau peluru terbesar di dunia.
Apapun, ini memang berbahaya. Apapun benda ni, Ia memang nampak macam sesuatu yang tentera buang kat sini. Sama ada ia bahan letupan atau cuma sekeping logam pelik, kemungkinan besar ia dari tentera. Kedua-dua pistol dan peluru berpandu besar tu datang terus dari bawah air terjun. Jadi, saya akan fokus baling magnet kat situ. Okey, mari kita sasarkan bawah air terjun. 1, 3. Oh, balingan yang sempurna. Saya akan cuba gulung perlahan supaya kita tak terlepas apa-apa dan kita dapat meliputi kawasan sebanyak mungkin. Oh, saya rasa ada sesuatu. Saya rasa kita sudah 3 daripada 3, kawan-kawan. Okey, ada apa-apa yang kita dapat? Kita dapat? Oh, apa? Baiklah, kita ada... saya tak tahu itu apa. Sebuah tali pinggang hijau yang dilitupi besi. Saya rasa ia mungkin tali pinggang. Ada 2 pengancing padanya yang kedua-duanya bercantum, macam terkancing bersama, dan ada banyak bahagian logam kecil padanya. Saya rasa ini mungkin tali pinggang peluru tentera atau sesuatu. Mari kita cuba pakai benda ni. Oh, aduh. Saya memang dah naik badan nampaknya. Ia menolak semua organ saya. Tapi saya nampak agak bergaya. Saya rasa jantung dan paru-paru saya baru saja bertukar tempat. Ya. Selepas beberapa kali baling lagi di bawah air terjun dengan hasil yang tak seberapa, saya memutuskan untuk tumpukan perhatian pada pokok berdekatan di mana barang-barang mungkin telah terkumpul dari masa ke masa. Jadi, kami dah baling magnet ni agak lama juga dan saya rasa saya dah dapat semua benda yang ada di bawah air terjun tu. Tapi, ada satu pokok betul-betul di sebelahnya yang sangat dalam dan saya rasa mungkin ada barang di bawahnya. Ini akan jadi sasaran yang sukar. Saya akan cuba baling dekat dengan pokok tu tanpa bagi magnet tu sangkut. Kita dah bersedia? Pergi. Ya Allah, balingan tu memang sempurna. Sekarang, kita harap kiraan saya betul. Dan memang ada harta karun di bawah pokok tu. Oh, itu memang dalam. Saya baru je rasa magnet tu jatuh. Pokok tu dalam lebih kurang 4 atau 5 kaki. Air ni bau dia teruk sangat dan sejuk gila. Jadi, kalau saya tak dapat apa-apa, mungkin saya akan putus asa je. Ayolah. Oh, saya rasa ada sesuatu. Ada yang tersangkut. Agaknya apa tu? Oh, kita dapat. Oh, hebat. Oh, kita dapat banyak benda. Oh, apa benda yang kita dapat ni? Macam pisau yang pelik, sangat berkarat. Mungkin ini pisau tentera lama atau sesuatu, saya pun tak pasti. Lebih kurang macam itulah yang terlintas di fikiran saya. Dan kita juga dapat beberapa objek pelik lain pada benda ni. Kita dapat sekeping besi besar yang mengotorkan tangan saya. Macam-macam kotoran. Jom kita tengok. Oh, mungkin itu serpihan bom. Macam cebisan bom atau sesuatu. Bila ia meletup, serpihan dia berterbangan ke merata tempat. Saya rasa inilah dia. Jadi, kita dapat serpihan bom dan juga tukul lama. Tengok benda tu. Oh, saya tak pernah tengok tukul macam tu sebelum ni. Dia ada macam tukul biasa dan tukul mini kat belakang memang menarik gila. Itu memang tangkapan yang luar biasa. Saya tak tipu kawan-kawan. Pokok tu mungkin jadi kaedah baru kita. Jom kita masukkan balik magnet tu dan tengok apa lagi kita boleh jumpa. Oh, saya rasa saya baru je rasa sesuatu melekat. Oh ya. Memang ada sesuatu kat sini. Gila betul kawan-kawan. Lubang ni keluarkan macam-macam benda. Ayo, baiklah. Apa yang kita dapat? oh, apa? Itu sangat mudah. Tengok benda tu, itu. Saya tak tahu apa benda tu. Tapi memang ada bendanya. Baiklah. Mari kita cuba tanggalkan dari magnet tanpa kena letup, terpotong, tertikam atau apa-apa. Ayolah bro. Benda tu memang melekat. Saya betul-betul tak boleh gerakkan. Okey, saya rasa ini cuma magnet. Sekarang, tunggu sekejap. Saya bukan orang gua. Kita ada teknologi. Tunggu. Sebab itulah mereka cipta tukul. Aduh, baiklah. Rancangan baru. Guna kekuatan kasar. Ayolah. Takkanlah susah sangat. Oh, kita dah tanggalkan kawan-kawan. Kita dah tanggalkan. Dan saya sedang melihatnya. Saya tak pasti apa sebenarnya. Tapi saya rasa mungkin ini pisau. Ya, saya rasa saya boleh nampak bilah di dalam sini. Ini pisau. Sekarang, macam mana nak buka benda ni, saya tak pasti. Maksudnya, ia memang tak boleh dibuka, tapi itu memang pisau lama. Macam pisau tentera atau sesuatu. Oh. Saya rasa saya dah tahu caranya. Saya cuma perlu tolak ke atas bahagian kecil ni. Oh, itu memang hebat. Tengok tu, macam bilah ninja. Oh, itu pisau paling hebat yang pernah saya jumpa. Hari ni kita jumpa banyak bilah yang menarik. Baiklah. Mari simpan dulu sebelum saya cedera. Dengan satu lagi senjata pelik ditambah ke dalam timbunan, memang jelas terowong ini adalah tempat asal semua benda menarik ini. Dan saya tak sangka,
saya akan jumpa sesuatu yang begitu pelik, saya sendiri pun tak pernah nampak sebelum ini. Baiklah, mari kita letakkan magnet di kawasan yang sama di mana semua benda pelik ini keluar. Sebab saya rasa masih banyak lagi benda di bawah sana. 1, 2, 3. Okey, jangan panik kawan-kawan. Tapi magnet tu mungkin tersekat. Oh, tunggu. Tak apa, kita dah dapat. Oh, wow. Saya tak pernah nampak benda tu sebelum ni. Apa benda tu? Balang? Saya rasa itu mungkin balang dengan penutup logam yang melekat padanya. Oh ya, betul lah tu. Itu memang balang kecil. Oh, korang dengar tak tu? Saya rasa ada sesuatu dalam ni. Naluri pertama saya memang nak goncang. Dan betul lah. Saya rasa memang ada benda dalam ni sekarang. Memanglah, mungkin cuma sekumpulan batu je. Tapi mungkin juga harta karun. Okey, jom kita pergi dari sini. Mana tahu memang ada harta karun dalam ni. Saya tak nak jatuhkan benda ni ke dalam air. Sekarang kita dah berada di kawasan yang selamat, kita boleh siasat benda ni dengan lebih lanjut. Dan korang, saya hampir pasti memang ada sesuatu dalam ni. Jadi jom kita cuba buka. Oh, dia dah terbuka sikit. Aduh, alahai. Nanti pecah pula dalam tangan saya. Kejap, saya tak nak buat macam tu. Saya berjaya buka penutup tu sikit, tapi dia macam tersekat kat situ. Saya tak pasti sama ada ia berkarat atau dilekatkan dengan gam ke apa, tapi saya memang tak boleh gerakkan. Okey, saya tak terkejut sangat pun. Maksud saya, Entah berapa lama dah benda ni kat bawah tu, tapi kita memang kena pecahkan juga ni. Okey, kita akan pecahkan balang misteri ni dalam kiraan 3, 2, 1. Aduh, wow. Saya rasa memang ada barang dalam ni. Kita ada cincin dan beberapa shilling 1 sen yang dah berkarat. Apa ni? Saya rasa saya dah kena tipu korang. Siapa simpan 4 sen dengan cincin aluminium? Oh, kejap. Tu 5 sen. Okey, 8 sen? Boleh lah tu. Jadi, saya akan cakap, cincin tu memang sangat cool. Mungkin dari tahun 50-an. Apa yang saya boleh fikirkan, mungkin ini macam kapsul masa. Atau sesuatu di mana orang letak macam-macam barang rawak dalam balang dan harap ada orang jumpa pada masa depan. Itu memang cool. Saya tak pernah jumpa kapsul masa sebelum ni. Jom, kita cari lagi. saya boleh bau. Masih ada bom nuklear di bawah sana dan saya akan perlukan itu. Wah, aduh. Saya rasa macam ada sesuatu yang besar di bawah sana. Saya asyik tersangkut setiap kali. Nampak tak? Saya tak boleh gerakkan pun. Oh, itu dia. Dah terlepas. Oh, sudah tentu. Itulah yang buat saya tersangkut. Bukanlah sekeping logam besar. Rupanya fidget spinner dan sepana. Saya patut tahu. Ya Allah, tengoklah tu. Saya dah lama tak nampak fidget spinner sejak macam tahun 2016. Memang menarik betul. Saya tertanya-tanya, kalau benda ni masih boleh berpusing lagi. Oh ya, memang. Benda tu masih berpusing. Benda tu berpusing dengan hebat. Selepas lebih kurang 30 minit lagi baling magnet, memang jelas saya dah jumpa hampir semua harta yang ada kat sini. Ya, saya tak jumpa apa-apa dalam setengah jam ni. Saya rasa kita dah jumpa semuanya. Hari ini memang satu penggembaraan yang gila kawan-kawan. Dengan banyak harta baru yang saya tak pernah tengok sebelum ni. Memang jelas, pihak tentera memang buang barang kat sini. Dan memang seronok jumpa banyak barang yang ditinggalkan. Beritahu saya penemuan kegemaran anda dari video hari ini di ruangan komen di bawah. Bagi saya, pistol ni yang paling saya suka. Dan jangan lupa, tunggu video seterusnya sebab kita akan jumpa lagi barang-barang yang menarik. Beritahu saya di ruangan komen tempat mana anda rasa saya patut teroka lepas ni. Dan saya jumpa anda semua dalam video seterusnya.